Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengugut untuk mengenakan sekatan sekunder dan memutuskan hubungan perniagaan dengan mana-mana negara yang membeli minyak atau petrokimia dari Iran. Semua pembelian minyak Iran atau produk petrokimia mesti dihentikan sekarang, kata Trump dalam satu hantaran di platform Truth Social miliknya pada hari Khamis. Mana-mana negara atau individu yang membeli walaupun sedikit minyak atau produk petrokimia dari Iran akan serta-merta dikenakan sekatan sekunder. Mereka tidak akan dibenarkan menjalankan sebarang urusan perniagaan dengan Amerika Syarikat dalam apa jua bentuk sekalipun. Ancaman ini muncul selepas rundingan tidak langsung pusingan keempat antara Iran dan Amerika berhubung program nuklear Tehran dan penghapusan sekatan Amerika telah ditangguhkan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, berkata penangguhan rundingan yang dimediasi oleh Oman itu adalah disebabkan oleh sebab-sebab logistik dan teknikal. Tehran dan Washington telah pun mengadakan 3 pusingan rundingan tidak langsung dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Namun begitu, Amerika tetap mengenakan sekatan terhadap Iran sebagai sebahagian daripada kempen tekanan maksimum yang diperkenalkan oleh Trump terhadap negara tersebut. Republik Islam Iran mengecam sekatan itu sebagai bukti jelas pendekatan bercanggah para pembuat dasar Amerika serta ketiadaan niat baik dan kesungguhan mereka dalam memajukan jalan diplomasi. Selain mengenakan sekatan, pegawai-pegawai Amerika turut mengeluarkan ancaman tindakan ketenteraan terhadap Iran. Dalam satu hantaran di platform X pada awal Khamis, Setiausaha Pertahanan Amerika, Peter Hegseth, memberi amaran kepada Iran berhubung apa yang disifatkannya sebagai sokongan maut kepada rakyat Yaman. Anda sangat tahu apa yang mampu dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat dan anda telah diberi amaran. Anda akan menanggung akibatnya pada masa dan tempat yang kami tentukan, katanya. Amerika berulang kali menuduh Iran membekalkan senjata kepada Yaman, satu dakwaan yang ditegaskan oleh Tehran sebagai tidak benar kerana Sanaa mampu menghasilkan senjata dan kelengkapan pertahanannya sendiri. Bulan lalu, Trump mengakui bahawa rakyat Yaman adalah pakar dalam pembuatan peluru berpandu dengan berkata tiada siapa menjangkakannya, tetapi mereka membuat peluru berpandu. Ia sangat canggih.